Sebenarnya apa tuduhan yang SPRM duk menghabiskan juta-juta duit rakyat menumpukan kepada siasatan mengenai AM ni sebenarnya? Engkau pula tanya. Aku nak tanya ni. Yang kau orang megoyan hari-hari, setiap minggu buat forecast. Cerita orang tu tak betul, orang ni salah, nak tarik Anwar Ibrahim, nak tarik Tengku Zafrul, nak tarik, macam-macam orang lah kau nak tarik segalanya. Sampai nak ada tu nak saman kerajaan Malaysia ni. Apa kesnya? Aku tak nampak lagi SPRM ada buat tuduhan ataupun pendakwaan terhadap kau. SPRM hanya menjalankan tanggungjawab dia bila ada aduan, dia kena buat siasatan dah. Kalau dia tak buat siasatan, ada pihak lain pula yang akan mengatakan dia tak buat kerja. Tidur, makan gaji buta. Bila SPRM buat siasatan, engkau pula yang meroyan. Hari ni kau tanya, apa kes, apa tuduhan? Kita orang pun pelik. Yang meroyan, yang duk bising hari-hari ni, grup kau, tim kau. Seolah-olah kononnya teranahnya lah. Kes pilihan politik lah dan sebagainya lah. Apa cerita? Hari ni kau pula tanya. Aduh. Takkanlah orang tak percaya. Aku pun rasa tak ada kes kau. Kau kan pejuang rakyat. Kau kan pemimpin yang jujur. Jadi aku rasa benda ni akan habis macam tu je. Tapi kalau engkau mengoyan, kalau engkau sendiri yang huru-hara tak tentu arah ni, apa masalahnya? Nak takut apa? Biarlah dia cari kat mana pun, biar dia cari apa pun, dia cakap apa pun, dia tak akan dapat bukti. Sebab kau tahu, kau tak buat. Dan mulalah mengoyan. Dan ini menyebabkan akan berlakunya syak wasangka di mata rakyat. Sebab tu aku selalu cakap, bawa bertenang, bawa relax. Bagi siasatan itu berjalan dengan baik. Bagi kerjasama dengan baik. Tahu tak aku cakap? Kalau kau tak buat, kalau kau tak salah, cari kan bang cacing mana pun, tak akan jumpa apa-apa bukti yang menunjukkan kau salah. Jadi tak perlu risau, tak perlu takut. Tak perlu nak heret semua orang. Betul? Jadi, bagilah kerjasama dengan baik pada SPRM. Okey. Assalamualaikum semua.